Hello dan selamat datang. Hari ini, jom kita terjah Emirat Arab Bersatu atau UAE. Sebuah negara yang penuh dengan perbezaan yang sangat menakjubkan, di mana perkara yang mustahil tu, entah macam mana, boleh jadi kenyataan. Soalan ni, ia betul-betul merangkum semangat UAE kan? Satu tempat yang dibina atas cita-cita yang melangit dan penuh dengan kontras yang menarik. Jom kita bongkar jawapannya sama-sama. Okey, pertama sekali, jom kita tengok kontras yang paling ketara. Alam semula jadi lawan dunia ciptaan manusia. Geografi dan iklim kat sini memang mainkan peranan yang sangat-sangat besar dalam membentuk negara ni. Iklim dekat UAE ni memang ada dua dunia yang berbeza. Cuba bayangkan, masa musim panas, suhu dia boleh cecah 50 darjah Celsius. Memang semua orang duduk dalam bangunan je lah. Tapi bila tiba musim sejuk, tiba-tiba ia jadi macam syurga kat luar. Cuaca nyaman dan sedap. Perbezaan inilah yang akhirnya mewujudkan beberapa tarikan yang paling unik di dunia. Kontras ni memang jelas gila. Sebelah sini, kita ada landscape semula jadi yang kering kontang, gurun Rub Al-Khali yang luas, pergunungan Hajar yang berbatu dan tiada sungai. Sebelah lagi pula, wujud satu realiti moden. 87% penduduknya tinggal dalam bandar-bandar mega macam Dubai dan Abu Dhabi. Transformasi dia tu memang luar biasa. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling mind-blowing pasal UAE ni, iaitu demografi penduduk dia. Siapa sebenarnya yang bina dan tinggal kat negara ni? Populasi UAE ni ada lebih kurang 10 juta orang. Angka ni nampak macam biasa je kan? Tapi, tunggu dulu. Inilah yang akan buka satu fakta yang betul-betul gempak. Ini dia. Bayangkan hampir 90% penduduk UAE ni sebenarnya orang luar atau expatriate. Majoritinya datang dari negara macam India, Pakistan dan negara-negara Asia yang lain. Hanya 11% je warga negara Emiria. Ini menjadikan UAE ni macam satu melting pot global yang super unik dan tenaga kerja dari seluruh dunia inilah enjin utama pembangunan dia. Struktur umur dia pun cerita benda yang sama. Fikirkanlah, 84% penduduknya berada dalam lingkungan umur bekerja yang kebanyakannya ekspatriat yang datang untuk bina kerjaya. Inilah yang menjadikan UAE sebuah negara yang sangat dinamik dan bertenaga dengan populasi warga emas yang sangat-sangat kecil. Jadi, macam mana semua ni boleh jadi? Apa sebenarnya enjin ekonomi yang membolehkan semua pembangunan gila-gila ni berlaku? Macam mana sebuah negara gurun boleh bertukar jadi hub global? Dulu memang kekayaan UAE ni datang dari minyak dan gas. Tapi diorang bijak. Diorang tak harapkan itu semata-mata. Sekarang diorang dah berjaya pelbagaikan ekonomi jadi destinasi pelancongan utama dan pusat perniagaan antarabangsa. Dengan bahasa Inggeris diguna secara meluas, memang terbukalah pintu kepada dunia. Dari segi politik pula, UAE ni unik. Ia dipanggil monarki persekutuan. Maksudnya ada 7 emiria, setiap satu ada pemerintah sendiri, tapi semua bersatu di bawah seorang presiden, dengan Abu Dhabi sebagai ibu negaranya. Baiklah, jom kita tengok pula macam mana semua perbezaan ni dizahirkan dalam budaya dan pengalaman harian kat sana. Di sinilah kita nampak tradisi lama bertembung dengan keajaiban moden. Walaupun dah moden gila, jangan sangka diorang lupakan warisan. Budaya Emiriah masih sangat kuat dan dijaga dengan rapi. Kita boleh nampak warisan ni hidup di mana-mana. Dari seni bina Masjid Besar Sheikh Zayed yang subhanallah cantiknya, kekeriuhan pasar tradisional atau suk, sampailah ke sukan helang dan lumba unta. Dan sudah tentu, asas budaya ini berakar umbi dalam agama Islam. Dan sekarang, kita pusing 180 darjah. Jom kita tengok wajah futuristik UAE yang semua orang kenal. Simbol-simbol kemegahan moden ni ada di serata tempat, dari Burj Khalifa yang mencakar langit ke hotel-hotel ikonik dan pulau-pulau buatan tangan manusia. Tapi, ia bukan pasal bangunan je tau. Ia juga tentang kualiti hidup yang tinggi dengan pendidikan yang cemerlang dan jangka hayat sehingga 78 tahun. Ayat sekali, jom kita gabungkan semua elemen ni dan tengok apa jenis pengembaraan unik yang hanya boleh didapati hasil gabungan geografi dan cita-cita tinggi UAE ni. Cuba fikir, kat mana lagi anda boleh pandu lasak atas bukit pasir pada waktu pagi dan main ski dalam salji betul pada waktu petang? Inilah intipati UAE. Anda boleh nikmati pengembaraan gurun, keseronokan moden, keindahan bawah laut dan keenakan masakan tempatan. Semuanya di satu tempat. Petikan ni memang kena sangat.
Dengan populasi yang majoritinya orang luar, ekonomi global dan tarikan bertaraf dunia, UAE ini memang betul-betul sebuah negara yang dibina oleh bakat dari seluruh dunia untuk dinikmati oleh semua. Jadi, apa lepas ni? Dengan semua kontras dan cita-cita yang tinggi melangit ni, ke mana hala tuju seterusnya untuk eksperimen kebangsaan yang sangat unik ni? Itulah persoalan menarik yang boleh kita fikirkan. Terima kasih kerana bersama saya.